Assalamualaikum. Ini pada 16 bulan 3 yang lalu, bulan puasa, hari yang mulia, hari bulan Ramadan. Saya dah masuk race di Lab Paradise lah, kat mana lagi kan, dekat Ulu Tiram, Johor Bahru. Okey, saya nak kongsikan sedikit kisah saya pada hari ini. Ini antara adalah part-part ataupun kisah yang sedih pada hari itu. Okey, so pada hit yang pertama, saya baru first time touch the car dekat track ni, sebab tak pernah lagi bawa kereta ni. So nak biasa-biasakan diri lah, pakai tayar pun pakai tayar yang dah second hand lah, just untuk dapatkan feel. So ok, tak ada masalah. Rasanya kereta ni memang sangat bagus, sangat stable apa semua. Ok, tapi ada satu pengajaran. Masa hit yang nombor 1 tu, saya hanya dapat habiskan satu lap. Ok, nak tahu sebab kenapa? Ok, saya beritahu sebab dia lah. Ok, ini logically lah, lepas saya dah habis hit ni, baru saya tahu saya punya masalah. Rupanya saya kena pakai switch yang tinggi M dia, kurang-kurangnya 12 hingga 14 M. Sebab kalau servo anda HB dua-dua ni kan, torque pun tinggi-tinggi, memang dia kuat makan current. Ok, itu je nak share. Tukar anda punya Mashal! electronic switch. Ok, itu je nak pesan. Terima kasih bang.